Saya ucapkan tahniah kerana ini adalah satu tempat untuk kita berrekreasi dan dalam masa yang sama untuk kita mengeratkan silaturahim bersama kita di kampung-kampung, dan program sebegini amat digalakkan oleh kerajaan. Kurang-kurangnya di kampung kita ada aktiviti. Tempat begini tidak ada di tempat-tempat lain. Jadi ini boleh dijadikan faktor penarik untuk di kampung Tanjung Lepis ni lah ya. Jadi kepada JPKK teruskan usaha sebegini kerana ini memberi manfaat pada orang kampung dan pelbagai aktiviti, dan insyaAllah kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan kita akan bantu asalkan ianya memberi manfaat kepada rakyat. Jadi kerajaan negeri meluluskan 10,000 untuk membuat program-program yang sepatutnya lah ya. Fikirlah bersama dengan jawatan kuasa.